jika tuan berdua boleh menulis sesuatu ayat tentang anak tuan di atas langit untuk memberitahu kepada semua orang, terutama di Malaysia lah, apa yang tuan akan tulis? Tinggi tu atas langit tu. Saya kalau bab kata-kata lah kan, saya selalu ada satu ayat lah saya gunakan untuk isteri, untuk anak saya. Saya share dengan penulis saya. Kata-kata dia berbunyi begini: sekiranya beginilah caranya Allah Subhanahu Wa Taala nak selamatkan kita daripada azab api neraka, alangkah indahnya segala kurniaan ini. Itu kata-kata sampai tu ke jiwa. Jadi benda tu kita alhamdulillah, sebab dunia ni sementara saja. Allah Ta'ala buat dunia ni, hidup manusia 60-70 tahun kan. Allah kata 60-70 tahun ni kau tunaikanlah segala kehendak aku. Nanti bila kamu mati, aku akan tunaikan kehendak kamu buat selama-lamanya. Jadi dalam masa yang singkat ni, kau tunaikanlah kehendak aku. Kau ada anak OKU, kau layanglah dia dengan baik, kau tunaikanlah hak dia. Yang masih singkat ni, nanti kat syurga aku akan tunaikan kau kehendak selama-lamanya. So parent yang ada anak tak boleh bercakap kan, tak boleh melihat ke apa, kat syurga nanti anak tunggu kita insya-Allah bercakap dengan kita, melihat sama-sama insya-Allah.